Betul ke tadbikah perpaduan ni tak bagus? Cuba dengar ni. Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf dan ni anak saya Muhammad Afiq Iqbal bersekolah di Tadbikah Perpaduan Taman Bersatu A. Saya punya pendapat pribadi saya lah, dan kata baguslah Tadbikah Perpaduan ni sebab budak pun cepat catch up, belajar, dan minat dia tu untuk ke sekolah tu ada lah. Dan Alhamdulillah dia pun ada improvement selama 2 tahun kat situ dari segi membaca, mengeja dan mengira. So dari satu apa yang saya nampak dekat Tadbikah ni, dia ada aktiviti, dan aktiviti yang disediakan sangat-sangat best lah, dan ada pengalaman untuk belajar tu lah. Dalam masa yang sama, dia Tadbikah Perpaduan juga menerapkan nilai-nilai mulia di setiap ke anak-anak murid dia lah. So kat situ, dekat rumah, nilai mulia tu diterapkan sekali sebab tahajud dunia luar ni. Dia ada sentai, macam tadi kan aktiviti. And also saya sangat sarankan untuk all the parents out there untuk datang and hantar anak-anak sini, sebab takkan ada kekesalan lah. Cikgu-cikgu pun sangat baik. Dan kita sebab dia daripada kakak dia, so kakak dia pun dekat perpaduan, dia pun dekat perpaduan, so saya kena ramai cikgu kat situ, dan alhamdulillah cikgu-cikgu sangat membantu dan sangat baik. Alhamdulillah.